Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Medani, salam IPGM, peneraju kecemerlangan pendidikan guru bertaraf dunia, dan salam Kelantan bumi tercinta. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan satu isu etika yang sangat signifikan dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah, iaitu pelanggaran kerahsiaan klien oleh guru bimbingan dan kaunseling. Sebelum itu kita kena tahu dulu definisi itu. Kerahsiaan merujuk kepada tanggungjawab kaunselor untuk memastikan segala maklumat yang dikongsi oleh klien tidak didedahkan kepada pihak lain tanpa kebenaran. Prinsip ini merupakan asas kepada hubungan terapeutik dan telah ditegaskan oleh Lembaga Kaunselor Malaysia iaitu 2011 serta diperuntukkan dalam Akta Kaunselor 1998. Dalam konteks sekolah, guru bimbingan dan kaunseling bukan sahaja berperanan sebagai kaunselor tetapi juga sebagai pendidik dan sebahagian daripada organisasi sekolah. Hal ini mewujudkan dilema etika apabila mereka perlu mengimbangi antara menjaga kerahsiaan pelajar dengan memenuhi keperluan pihak pentadbiran atau ibu bapa. Sebagai contoh, seorang pelajar mungkin berkongsi masalah keluarga atau isu kesihatan mental, tetapi pihak sekolah menuntut maklumat tersebut untuk tujuan intervensi disiplin. Dalam situasi ini, kaunselor perlu membuat pertimbangan etika yang sangat teliti. Oleh itu, isu ini penting kerana ia bukan sahaja melibatkan hak klien tetapi juga memberi implikasi besar terhadap keberkesanan kaunseling dan integriti profesion. Seterusnya, kita pergi kepada bahagian analisis isu utama. Jadi, kita masuk kepada mauduk utama kita iaitu faktor yang berlaku. Terdapat beberapa faktor utama yang menyumbang kepada pelanggaran kerahsiaan. Pertama, konflik antara prinsip kerahsiaan dan keperluan menjaga keselamatan pelajar, terutamanya dalam kes berisiko seperti kecenderungan bunuh diri atau penderaan. Kedua, tekanan daripada pihak pentadbiran sekolah yang memerlukan maklumat bagi tujuan pengurusan disiplin atau akademik. Yang ketiga, pengaruh ibu bapa yang ingin mengetahui masalah anak mereka tanpa memahami batas etika kaunseling. Dan keempat, kekurangan latihan dan kompetensi dalam membuat keputusan etika secara profesional. Akhir sekali iaitu yang kelima, ketiadaan garis panduan ataupun SOP yang jelas di peringkat sekolah. Seterusnya kita pergi kepada implikasi terhadap tata laku profesional. Jadi dari sudut tata laku profesional, pelanggaran kerahsiaan merupakan satu pelanggaran yang serius terhadap kod etika kaunselor. Ia mencerminkan kegagalan kaunselor dalam mengekalkan integriti, accountability dan tanggungjawab profesional. Selain itu, tindakan ini boleh membawa kepada implikasi undang-undang di bawah Akta Kaunselor 1998 yang mengawal selia amalan kaunseling di Malaysia. Lebih penting lagi, ia menunjukkan kelemahan dalam pertimbangan profesional, iaitu ketidakupayaan untuk membuat keputusan yang seimbang antara prinsip etika dan keperluan situasi. Jadi anda faham? Seterusnya, kita pergi kepada bahagian implikasi terhadap teori dan teknik kaunseling. Okey, baik, sebelum itu, dalam konteks teori kaunseling, hubungan terapeutik merupakan elemen penting yang paling penting kerana dalam ia menentukan keberkesanan sesi kaunseling. Menurut Corey dan Giroux pada tahun 2017, hubungan yang berasaskan kepercayaan dan penerimaan tanpa syarat adalah asas kepada terapi berpusatkan klien. Namun, apabila kerahsiaan dilanggar, klien akan merasa tidak selamat dan enggan berkongsi maklumat yang sebenar. Ini menyebabkan teknik-teknik seperti refleksi perasaan, pensuturan kognitif,
eksplorasi diri tidak akan dapat dilaksanakan dengan 100% berkesan. Akhirnya, keseluruhan proses kaunseling menjadi sangat superficial dan tidak mencapai kepada objektif yang ditetapkan. Seterusnya, kita pergi kepada implikasi terhadap penentuan matlamat. Sebelum itu, penentuan maklumat kaunseling memerlukan maklumat yang tepat dan menyeluruh daripada klien. Namun, apabila kepercayaan terjejas, klien cenderung untuk menyembunyikan maklumat penting. Akibatnya, matlamat yang ditetapkan akan menjadi tidak realistik, tidak spesifik dan tidak berasaskan kepada keperluan sebenar klien. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan intervensi yang dijalankan tidak berkesan dan tidak memberi impak yang jangka panjang. Seterusnya kita pergi yang terakhir untuk bahagian ini, iaitu implikasi terhadap pentaksiran dan proses terapi. Jadi, tuan-tuan dan puan, seterusnya dari aspek pentaksiran, pelanggaran kerasaan menyebabkan data yang diperoleh tidak sah dan tidak boleh dipercayai sepenuhnya. Menurut Glading dan Samuel pada tahun 2018, pentaksiran yang tidak tepat akan menjejaskan keseluruhan perancangan intervensi. Dalam proses terapi pula, klien mungkin akan menjadi pasif, kurang komitmen atau menarik diri daripada menjalankan sesi secara sepenuhnya. Secara tidak langsung, hal ini akan menunjukkan bahawa pelanggaran etika memberi kesan langsung kepada keberkesanan proses terapi. Baik hadirin sekalian, seterusnya kita pergi pada bahagian yang ketiga, iaitu implikasi yang menyeluruh. Baik, secara menyeluruhnya, implikasi isu ini boleh dilihat pada 3 peringkat utama. Yang pertama, terhadap klien. Mereka akan kehilangan kepercayaan, mengalami tekanan emosi dan enggan mendapatkan sebarang bantuan. Yang kedua, pada aspek sekolah, hubungan antara guru dan pelajar akan menjadi lemah dan iklim psikososial sekolah akan terjejas. Yang ketiga, terhadap profesion kaunseling itu sendiri. Kredibiliti profesion akan menurun dan kepercayaan masyarakat akan semakin berkurang. Jadi, mari kita telusuri apakah cabaran-cabarannya. Antara cabaran utama ialah menentukan hak pendedahan maklumat, terutamanya dalam kes yang berisiko tinggi. Kaunselor seharusnya membuat keputusan yang cepat tetapi tepat dengan mengambil kira etika dan keselamatan klien. Dan yang terakhir untuk bahagian ini, iaitu pada bahagian peluang. Walaupun ia mencabar, isu ini membuka peluang untuk kita memperkukuh amalan profesional melalui latihan etika, pembangunan polisi dan peningkatan kesedaran dalam kalangan warga sekolah. Jadi, berdasarkan daripada cabaran, daripada risiko yang kita telah bentang sebelum ini, jadi kita akan telusuri pula untuk cadangan penambahbaikan ataupun langkah-langkah yang boleh diambil. Pertama sekali, pihak sekolah perlu menyediakan SOP kerahsiaan yang jelas dan selaras dengan Kod Etika Kaunselor Malaysia. Yang kedua, kaunselor perlu mengamalkan informed consent. Apa itu informed consent? Itu memaklumkan kepada klien tentang hak kerahsiaan sejak awal sesi kaunseling berlaku. Jadi, klien akan lebih cakna terhadap isu kerahsiaan yang berhubung kait antara kaunselor dan klien. Dan yang ketiga, latihan profesional berterusan perlu dilaksanakan bagi meningkatkan kemahiran membuat keputusan etika.
Secara tidak langsung, kompetensi kaunselor akan terus meningkat dan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dan yang keempat, kolaborasi dengan pihak lain perlu dilakukan secara beretika dengan prinsip minimum disclosure. Jadi, orang-orang yang tertentu ini ataupun pihak yang tertentu ini tidak salah untuk masuk ataupun untuk mengorek rahsia-rahsia, sebaliknya lebih menghormati dalam bidang tugas yang telah dinyatakan. Akhir sekali, amalan supervision dan refleksi perlu diperkukuhkan lagi bagi memastikan kualiti perkhidmatan sentiasa berada pada tahap yang profesional dan optimum. Secara tidak langsung, klien akan lebih mudah untuk berkongsi apa saja yang ingin diluahkan dan mendapat kepercayaan sepenuhnya tanpa dijudge ataupun dihakimi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita telah tiba di akhir sesi. Jadi tuntasnya, kerahsiaan merupakan asas kepada hubungan terapeutik dan keberkesanan kaunseling. Pelanggaran terhadap prinsip ini memberi kesan bukan sahaja daripada klien, tapi juga kepada sekolah dan profesion kaunseling secara keseluruhan. Sebagai refleksi, guru bimbingan kaunseling ataupun GBK perlu sentiasa membuat keputusan yang berlandaskan prinsip etika dan peruntukan undang-undang serta mengekalkan keseimbangan antara hak klien dan keselamatan. Hal ini menunjukkan bahawa etika bukan sekadar garis panduan, tetapi merupakan kepada profesionalisme dan integriti dalam perkhidmatan kaunseling. Konklusinya, pematuhan kepada etika ini adalah kunci keberkesanan perkhidmatan kaunseling dan kepercayaan masyarakat terhadap profesion ini. Itu saja yang boleh saya sampaikan. Sekian saja pada sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.